korang pun tak tahu apa korang nak kan. Bila aku tanya kat lelaki pun takut, tak tahu nak cakap, nak benda jawapan nak kurus, nak beriman, nak tu. Apa yang korang nak? So korang tak faham soalan. So bila korang tak faham soalan, maknanya korang pun confused dengan apa yang korang nak. Kau tahu nak bercinta, kau tahu nak perempuan, kau tahu nak kahwin je, tapi kau tak tahu apa yang kau nak. Itu yang susah. Kau ni baik tak payah. Kalau tanya soalan simple tu pun, kalau kau tak boleh jawab, tak payah kahwin bro. Tak payah kahwin. Sekarang ni aku dah, kalau kita tanya perempuan akan tanya diorang. Kalau tanya perempuan cepat je bagi tahu. Tapi bila lelaki kan dia macam lembab, macam nak mikir, macam otak tu ada batu kat situ, berat je. Cakap je lah. Allah, susahnya. Cakap pun susah. Patutlah perempuan, sebab tu lah perempuan selalu marah lelaki tau. Sebab apa? Lelaki ni lambat action. Bila kadang perempuan kan kata, kau ni kan, apalah masalah kau ni, takkanlah aku tak boleh fikir perasaan aku. Inilah lelaki, bila tanya tak nak jawab, tak tahu, confused, tak tahu apa dah aku nak perempuan lah, apa aku nak perempuan lah. Lepas tu kau ada hati nak kahwin 4, 2, 3. Ini dia. Bila aku tanya satu soalan pun susah nak jawab. Cubalah bagi tahu, okey, apa kau nak pada perempuan? Bagi ayat padu, macam tu. Ini tanya nak cantik je. Sebab tu kata perempuan semuanya sama. Faham tak? Semuanya sama. Kalau kau kahwin yang baru sekalipun sama. Bukannya dia orang tiba-tiba belahan, kata apa tu, sengit tepi ke, pancung kiri ke, ambil langkah tepi ke, macam langkah bumper, belok tepi ke. Tak, sama je. Sebenarnya lelaki patut kena apa tau, progreskan diri untuk baiki kau. Bukannya cari kesalahan perempuan dan replacement yang lain. Senang je. Kalau korang lah ada masalah hubungan dengan perempuan, kalau dengan bini kau tak lawa, kau baikkan bini kau lawakan bini kau. Kalau kau ada masalah dengan bini kau tak ada, kau panggil, kau tarik tangan dia, bincang betul-betul. Bukannya kau cari perempuan lain. Macam tu. Benda barang sama je. Bila tanya je bosan. Sebab kau pun tak tahu apa yang kau nak. Ya, tarik bini tu tanya, improvekan adoy. Ya, love you saja. Kan, betul sangat tu. Betul lah. Yelah, baik lelaki memang macam tu no. Dia memang bela bila tanya je, nak perempuan apa? Nak perempuan macam tu, nak perempuan macam ni. Tapi dia tak tahu apa yang dia nak. Ujung-ujung replacement yang lain. Kalau biasa kalau dapat replacement, kalau barang cantik tak apa, ni semuanya barang second hand. Kalau replacement tu cantik pada yang ada sekarang, tak apa. Ini mesti akan tiba-tiba hidung lapan, tiba-tiba badan macam kuih-kuih kuih gede-gede. Carilah lawa tu betul, lawa macam nak patung ke Miss Universe ke, tak apalah kan. Ini banyak macam tu. Replacement je mesti barang, semuanya barang terpakai. Bagus yang original kan, betul tak sis? Setuju tak?